Isu ladang babi di Selangor ni bukan isu kecil. Ia melibatkan alam sekitar, sensitiviti rakyat dan teguran istadang. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku? Di kawasan seperti Kuala Langat dan Tanjung Sepat, isu ladang ternakan babi bukan benda baru. Penduduk sudah lama mengadu bau busuk, lalat dan pencemaran saliran air. Isu ni berlarutan bertahun-tahun tanpa penyelesaian tuntas. Kerajaan Negeri Selangor merancang untuk memusat operasi ternakan babi secara moden dan tertutup di Bukit Tagar, Hulu Selangor. Tujuannya, kurangkan pencemaran, jauhkan ladang dari penempatan dan kawal penyakit ternakan. Namun, plan ini mencetuskan persoalan besar tentang skala projek dan proses kelulusan. Pada Januari 2026, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan duka cita dan ketidaksetujuan terhadap operasi ladang babi berskala besar di Tanjung Sepat. Baginda menegaskan, tiada lagi ladang babi dibenarkan di Tanjung Sepat. Operasi perlu dipindahkan sepenuhnya ke Bukit Tagar dan tiada peruntukan awam digunakan untuk industri ini. Titah ini juga menyentuh kebimbangan terhadap tadbir urus, kelulusan projek dan kemungkinan konflik kepentingan. Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari, menyatakan kerajaan negeri akan mematuhi titah Sultan, mempercepat pemindahan ladang dan memperketat syarat operasi. Esko Pertanian Selangor, Izham Hashim, menjelaskan Bukit Tagar akan beroperasi secara tertutup, berzon penampan dan kawalan sisa ketat. Pemuda MCA Selangor turut mendesak supaya proses kelulusan projek, isu EIA dan dakwaan konflik kepentingan disiasat secara telus. Ini menunjukkan isu ladang babi bukan sekadar isu alam sekitar, tetapi juga isu kepercayaan terhadap tadbir urus. Kesimpulannya, isu ladang babi Selangor ni bergerak dari aduan penduduk, pelan kerajaan, teguran istana, tindakan susulan. Persoalan sebenar sekarang, adakah pemindahan ini benar-benar selesai masalah atau hanya pindahkan isu ke tempat baru?